Episod yang lepas, aku baru je sampai Padang. First time aku travel ke Padang ni. And aku tak expect langsung, rupanya dekat Padang ni ada tempat yang best-best untuk aku pergi. Aku pergi masjid yang paling besar yang ada dekat Padang ni. Dan aku singgah satu kafe ni, view pantai air manis yang sangat lawa. Jadi, episod kali ni aku akan keluar daripada Padang untuk tuju ke lokasi yang seterusnya untuk aku sempurnakan pengembaraan Sumatera Barat. Hari ni aku plan nak ke Lembah Harau. Memandangkan trip aku kali ni adalah trip DIY, jadi aku plan nak sewa motor. Aku ada search internet yang ada satu kedai sewa motor ni berhampiran dengan tempat aku tinggal, dalam 2 km je. Kebetulan pagi ni aku jumpa Jolly, kawan rapat aku. And rupanya Jolly and his wife ada honeymoon trip dekat Padang. Then we having a small talk sebelum aku dengan kawan-kawan aku yang lain pergi ke kedai sewa motor. Dekat Indonesia ni banyak apps ride hailing. Tapi macam aku book guna InDrive. Kenapa InDrive? Sebab InDrive lagi murah daripada apps-apps yang lain. And aku nak ke sana, harga dia lebih kurang RM12,000 je. Plannya adalah sampai kedai nak walk in untuk sewa motor. Tapi ada satu bad news. Semua motor dekat kedai tu habis. Bila aku dapat tahu benda ni, aku agak buntu. Sebabnya tak ada motor memang tak jadi dah plan ni. Aku try negotiate dengan akak ni. Aku tanya motor yang available paling awal pukul berapa. Luckily motor paling awal ada pukul 2 petang. So, aku sewa motor NMAX dalam harga RM150,000 sehari. Sementara tengah tunggu motor, aku dengan kawan-kawan aku pergi lunch dulu dekat Lamun Ombak. Speciality dekat kedai ni adalah nasi Padang. And nasi dia pun not bad, sedap lah juga. Tepat pukul 2, motor sewa kita orang sampai. Sebab diorang offer untuk deliver terus motor dekat kita orang, which is dekat kedai kita orang makan tadi. Nak ambil motor ni, aku kena bagi IC dan baru dapat motor dengan sekalinya road tax. Sebelum memulakan perjalanan yang jauh, kita orang cari pasar raya terdekat. Sebab kita orang ada satu problem, iaitu kawan aku bawa luggage. So nak bawa motor dengan luggage memang payah. So, kita orang pergi pasar raya terdekat untuk cari tali. And solutionnya ikat macam ni. Pukul 3 petang, kita orang baru nak on the way ke Lembah Harau. One way ke sana, ingat nak singgah air terjun Lembah Anai. Masa ni, Acap dah lost agak jauh dengan kita orang. Jadi, aku dengan Mirza decide untuk berhenti tepi jalan. Jalan agak sibuk and maybe time ni orang tengah balik kerja. 10 minit lagi nak sampai ke Lembah Anai Waterfall. Jadi aku dengan kawan-kawan aku decide untuk berhenti kejap dekat masjid ni, Masjid Amirul Haq. Masjid ni agak cantik and selesa. Adalah tanya few pakcik dekat sini. Tanya okey ke jalan nak ke Lembah Harau tu. Rupanya pakcik ni bagi tahu ada tanah runtuh along the way nak ke Lembah Harau tu. Adalah dalam 2-3 spot tanah runtuh dekat situ. And pakcik ni bagi tahu pukul 5 baru buka jalan untuk ke sana. Sebab ada pembaikan jalan. Masa dah nak sampai air terjun Lembah Anai ni, cuaca tak menentu, hujan. Jadi kita orang decide untuk berhenti kejap dekat tepi ni. Ingat nak tunggu hujan berhenti, tapi macam lama. Jadi kita orang pakai baju hujan and terus gerak.
Sepanjang perjalanan, cuaca memang tak cun, hujan sentiasa. And Lembah Anai Waterfall tu kita orang tak dapat nak singgah walaupun sekejap. Even the whole ride aku nak ke Lembah Harau ni memang aku tak dapat nak record. First thing first, bila kita orang dah sampai Lembah Harau ni, kita orang nak pergi makan dulu. Sebab seharian kita orang ride and menempah hujan, kita orang lapar gila and tak larat. Jadi aku ada jumpa satu kedai ni, tapi kedai ni tutup dah pula. Finally aku jumpa juga kedai yang buka malam-malam ni, and tak jauh pun daripada kedai tadi. Aku dah lapar gila, jadi aku order 2 senduk nasi, ayam goreng dengan sambal merah dengan kuah gulai daging. Total harga dalam RM20,000 je. Dan aku boleh kata kedai ni adalah kedai yang underrated bagi aku, sebab makanan dia sedap gila tu. Aku tak tahulah, mungkin aku lapar sangat kot.